Ramai yang sangka kes Dai Syed dah selesai, tapi kebenarannya semakin parah. Halo geng, hari ini kita ada story yang besar yang tengah hangat di media sosial. Kes pendakwa selebriti Dai Syed yang kini hukumannya kekal 10 tahun penjara dan 3 sebatan. Dan Mahkamah Tinggi semalam tolak rayuannya termasuk permohonan untuk tangguh hukuman. Aku akan bawakan korang dari mula cerita ni hingga ke keputusan terkini. Apa sebenarnya dakwaan? Kes ni berkisar pertuduhan rogol yang didakwa berlaku pada tahun 2019 di sebuah kondominium di ICT Shah Alam. Mangsa dikatakan seorang wanita berusia 23 tahun pada ketika itulah. Dai Syed ni, nama sebenarnya Syed Shah Ikmal Syed Muhammad Syaiful, dituduh mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Itulah peruntukan untuk kes rogol dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara plus sebatan kalau sabit kesalahan. Ini bukan tuduhan ringan tau. Ini serius dalam undang-undang Malaysia. Permulaan di kes mahkamah. Sebelum ni bila kes dibawa ke mahkamah pada 10 Disember 2020, Dai Syed mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol mangsa. Tetapi sebenarnya ada satu part penting pada 10 April 2023, mahkamah seksyen melepaskan dan membebaskan beliau sebab pendakwaan kata tak ada bukti prima facie kukuh masa kes pendakwaan. Tapi itu belum selesai. Mahkamah Tinggi kemudian benarkan rayuan pendakwaan dan arahkan beliau membela diri. Maksudnya kes terus berjalan lah. So memang kompleks. Bukan straight dari tuduhan terus sabit kesalahan. Ada langkah judicial yang berlainan. Sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Session. Kita fast forward ke 30 Ogos 2024. Mahkamah Session di Shah Alam menemui beliau bersalah merogol dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun plus 3 sebatan. Masa keputusan itu dikeluarkan, dikatakan beliau menangis teresak-esak di mahkamah. Hukuman tu bukan main-main tau. 10 tahun penjara, 3 sebatan. Itu hukuman sangat berat sebab rogol ni isu yang sangat serius dalam undang-undang dan sosial kita. Stay of execution, tangguh penjara sementara rayuan. Lepas keputusan 30 Ogos tu, pihak pembelaan file rayuan di Mahkamah Tinggi sebab tak puas hati dengan sabitan dan hukuman. Tapi dalam tempoh rayuan berjalan, pada September 2024, Mahkamah Tinggi mengizinkan stay of execution. Maksudnya dia tak kena masuk penjara dulu while tunggu rayuan lah. Ini terjadi sebab mahkamah consider permohonan itu bawah Seksyen 311 Kanun Tata Cara Jenayah. Juga prosedur biasa kalau ada kes rayuan on the way. Rayuan dan tangguh hukuman menjadi isu. Lepas stay of execution diluluskan, banyak plot twist berlaku. Macam pembelaan sambung argue kenapa hukuman tu tak patut kekal. And then peguam cuba nak tangguhkan hukuman sepanjang rayuan lah. Pendakwa umum pun buat rayuan sendiri pada Mahkamah Tinggi untuk meminta hukuman lebih lama daripada 10 tahun. Sebab diorang rasa hukuman tu tak cukup untuk Dai Syed. So masa ni, dua-dua pihak bergaduh lah depan mahkamah nak dapatkan keputusan terbaik untuk pihak masing-masing kan. And then keputusan terbaru Januari 2026, ini bahagian ramai yang tengah tunggu nak faham. 23 Januari, Mahkamah Tinggi Shah Alam, ni 23 Januari 2026 yang paling latest, Mahkamah Tinggi Shah Alam umum keputusan rayuan pembelaan ditolak. Lepas itu sabitan dan hukuman 10 tahun penjara kekal dengan 3 sebatan. Mahkamah juga tolak permohonan untuk tangguh hukuman lagi. So dia tak dapat stay execution lagi. Jadi hukuman tu berkuat kuasa serta-merta semalam lah. Dan Syed dihantar terus ke penjara Kajang. Hakim kata pembelaan hanyalah penafian. Tak cukup alasan untuk tangguh hukuman atau mengetepikan sabitan tu lagi. Ini keputusan penting sebab ia menyimpulkan satu fasa besar dalam kes ni. Sabitan yang asal tak dibatalkan. Kalau korang tanya-tanya apa tu tangguh hukumannya dan kenapa tak dibenarkan. Mungkin ada yang confused kenapa mahkamah tak benarkan tangguh hukuman tu. Dalam sistem kita, kalau seorang tertuduh file rayuan, dia boleh mohon stay of execution. Macam masa dia dibenarkan pada 2024 dulu lah. So, korang tengok dia ada dekat TikTok live apa semua kan. Masa tu dia tengah stay of execution lah. Tapi mahkamah tak benarkan sebab pihak pembela tak tunjuk alasan yang cukup kuat atau kukuh berhujah kenapa hukuman tak patut berjalan sekarang. Terutama bila kesalahan tu serius dan melibatkan mangsa yang nyata. Itu sebab hakim kata penafian semata-mata tak cukup. Tak beri alasan istimewa untuk tangguh hukuman.
Kesimpulan untuk kes ni dari awal sampai akhir ya. 2019 kejadian dakwaan rogol. 2020 dia mengaku tak bersalah. And then 2023 dibebaskan dan dibenarkan membela diri semula. 30 Ogos 2024 sabitan hukuman 10 tahun 3 sebatan. And then September 2024 stay of execution sementara rayuan. And then latest one 23 Januari 2026 rayuan ditolak dan hukuman kekal serta merta. So itulah dari mula dakwaan sampai keputusan terkini yang lagi kuat. Hukuman ni kekal. Sekarang terserah pada pihak pembelaan sama ada nak bawa mahkamah rayuan seterusnya ikut prosedur undang-undang Malaysia. Apapun pandangan kita, mahkamah dah buat keputusan. Kes ni ajar kita satu benda, proses undang-undang tu panjang dan serius. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, share supaya orang faham fakta sebenar, bukan dengar cerita separuh jalan. Apa-apa, Roger. Assalamualaikum.